Hello, Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama Fazli dalam channel informatif. Hari ini Fazli akan bawakan satu tip yang sangat-sangat berguna kepada anda, especially orang yang pelupa especially orang yang pelupa. Tip ni boleh menyelamatkan duit anda. Tip ni juga boleh menyenangkan hidup anda So, tip dia apa? Adalah tip untuk membuat stiker untuk diri sendiri. Okey, stiker macam ni. So Fazli memang amalkan benda ni. So Fazli ada dua stiker Stiker yang macam ni bentuk dia. Okey, ini adalah salah satu daripada stiker yang Fazli ada. So, dapat. Okey, ini yang stiker kecil lah, hanya ada nama dan nombor telefon Okey. Yang kedua adalah stiker yang lebih besar sedikit. So, stiker ni ada dua nombor telefon So, kalau tak boleh call satu, boleh call lagi satu. Ada juga FB kat sana lah. So, kenapa kita nak buat stiker ni? Apa yang stiker ni boleh bantu kita? Okey, Fazli biasa amalkan. Fazli, setiap kunci yang Fazli ada kunci kereta, kunci motor, kunci rumah, Fazli sentiasa letakkan stiker tadi dalam bentuk macam tag macam ni. Anda boleh lihat tag macam ni. Macam ini kunci motor Okey. Okey, kenapa nak ada macam ni? Katakan contoh Fazli sekarang berada kat Kuala Lumpur sekarang ni kan. Tiba-tiba katakanlah kunci ni terjatuh. Ini kunci kereta terjatuh. Kat mana-mana kita tak tahu kan. Hop, terjatuh. Then nasib kita baik ada orang jumpa. Tapi kalau kata tak ada tag nama kat sana, macam mana orang tu nak pulangkan pada kita? Okey. Kalau ada tag nama, chances untuk kita dapat kunci ni semula adalah 50%. Sekiranya orang yang jumpa tu call kita semula. Tapi kalau kata orang yang jumpa tu adalah orang sangat baik sekalipun, dia tak boleh pulangkan kepada kita kalau kita tak ada contact number dekat kunci ni So, itu adalah tip yang pertama. Mana anda letaklah nombor telefon anda, nama anda di kunci, setiap kunci anda Okey, itu yang pertama, penting. Jadi hilang tu chances untuk dapat balik adalah sangat tinggi kat sini ada banyak kunci. Kalau nak buat satu-satu, saya makan mungkin RM50, RM60 baru siap satu set kunci kan. Jadi anda boleh jimat duit anda juga. Itu yang pertama. Okey. Yang kedua adalah pada setiap kad kalau anda ada kad bank macam ni kad bank, pastikan anda letak dekat belakang dia. Okey, belakang ni anda nampak ada nama nama saya kat belakang tu. Katakanlah kad ni tertinggal di bank, tertinggal dekat kaunter atau mana-mana. So, officer tu boleh call anda sebab ada nombor kat sini. Sebab biasa sekarang kad dia memang tak ada nombor dah, tak ada nama kita kat sini. Kalau ada nama sekalipun, macam mana dia nak contact kita kan? So, ini adalah satu tip yang bagaimana anda boleh dapatkan balik bank kad anda Okey, bank kad mungkinlah orang tak nak pulang. Okey, tak apa. Bagaimana pula dengan IC? Okey, sekarang kalau kita nak berurusan dengan JPJ, berurusan dengan pejabat pos, mereka akan minta IC. Jadi kita akan serahkan IC kepada mereka. So, bila kita serah, kadang-kadang kita lupa. Dia pun lupa nak pulang. Jadi, IC kita tinggal kat kaunter. Kita dah totally tak ingat dah. Bila balik rumah, tiba-tiba, mana IC kan? Tak ingat mana. Pergi buat baru. 3 kali buat, denda RM1,000 tau sekarang. Okey, jadi sekarang, katakanlah officer tu jumpa IC kita. So, dia boleh contact. Nombor kat sini dekat IC Fazli ada nombor. Okey. So, Fazli memang pernah tertinggal kat JPJ banyak kali. Then tiba-tiba ada satu call daripada officer tu lah. Dia kata, "Hello Cik Fazli." Oh, siapa ni kan? "Cik, you punya IC tertinggal kat kaunter JPJ." So, automatik saya tahu saya punya IC tertinggal dekat kaunter JPJ. So, selamat. Saya tak pernah tukar IC setakat hari ni lah. Mungkin sebab ini, atau mungkin saya memang bernasib baik dan saya pun tak nak kehilangannya sebab dia ada kos rugi kalau saya hilangkan. So, begitu juga IC anak pun saya letak nombor telefon saya. Satu adalah anak tahu nombor telefon saya. Kedua, kalau apa-apa terjadi pada anak, at least ada nama untuk orang hubungi Kalau yang lebih baik tu letak kat sini nama anda, nama isteri sekali. Jadi katakan tak dapat telefon suami, telefon sekali isteri So, anak punya kad pun anda perlu letak benda ni lah. Okey. Berapakah kos untuk anda buat benda ni? Okey. Kos stiker ni murah Untuk 100 stiker yang macam ni, yang kecil ni macam ni 100 hanya RM5. RM5 saja. Jadi 100 anda boleh lekat kat macam-macam.
Fazli punya barang hampir semua. Dekat handphone pun ada. Kalau anda lihat dekat handphone Fazli dekat handphone Fazli pun ada stiker. Anda tengok ini handphone tengok kat belakang dia. Kenapa? Manalah tahu telefon dia terjatuh, orang tu baik hati nak pulang pada kita, at least dia ada satu nombor nak call lah. Dekat sini Fazli letak 2 nombor. Satu nombor Fazli yang satu phone, lagi satu phone. Jadi dia beli dia mungkin telefon number yang hilang tu adalah nombor telefon yang ini, tapi dia ada lagi satu nombor untuk call. Sekarang ni kalau iPhone kan hilang, orang tak boleh buka pun, tak guna dia orang simpan. So at least dia orang boleh pulangkan pada kita lah. Okey. Dan Fazli rasa itu saja untuk perkongsian hari ini. Fazli harap apa yang Fazli kongsi ini bermanfaat dan mungkin bagi anda idea untuk membuat perkara yang sama, supaya anda tidak lagi kehilangan IC, kehilangan kad bank dan kehilangan kunci Okey, itu saja. Assalamualaikum, salam sejahtera. Hati-hati memandu, jangan lupa subscribe channel Fazli. Assalamualaikum, bye.